Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dalam tutorial ICT bersama Cikgu Mi. Okay, ini adalah aplikasi pengurusan jadual. Dia bukan buat jadual tu, tak. Dia aplikasi pengurusan pemetaan jadual waktu sekolah lah. VC jadual kita panggil nama. Okay, so cara nak make copy, kita make copy dulu. Okay, daripada link yang kita bagi tu, kita make copy dulu. Okay, so nanti kita tengok macam mana kita nak set up software ni ataupun aplikasi lah kita kata. Okay, so basically kita ada yang pertama, yang penting sekali, sheet guru lah. Okay, sebab tu ada nama singkatan dia. Bergantung lah kalau cikgu nak pakai nama apa. Okay, masa maksimum ni tak payah letak pun tak apa lagi. Okay, tak ada masalah. Okay, lepas tu kita ada kelas. Okay, ID kelas dan juga nama kelas lah. Kalau boleh letak short je lah. Kalau panjang nanti kan dia tak muat visual dia. Okay, lepas tu kita ada subjek. Okay, subjek ni adalah kita punya nama subjek dan juga kod lah. Okay, yang ni masa per minggu ni tak perlu, tak apa, nanti kita boleh set dalam sistem kemudian. Okay, pastikan ID ni lain-lain lah. Okay, dan yang ni patutnya kosong lah. Ini bila kita dah set up, siap jadi, akan keluar ni lah. Okay, patutnya asal dia kosong lah. Kalau ada data dalam ni, cikgu boleh delete dulu. Okay, tapi saya tak nak delete lagi. Nanti kita tengok lagi Okay, so cara nak set up dia dah. Okay, ni dah settle, dah set up ni settle. Okay, cikgu boleh tukar nama file cikgu ni. Okay, VC jadual sedas 20 2026. Okay, so benda ni akan berada dalam Google Drive cikgu. Okay, apa-apa cari dalam Google Drive, account yang cikgu copy tu lah. Okay, so next step adalah kita nak deploy aplikasi ni untuk jadikan dia punya interface web app dia lah. Okay, extension pergi pada app script. Okay, so dekat sini cikgu just tekan deploy, new deployment, deploy. Okay, nanti dia akan minta cikgu bagi verification dan juga authorize untuk script ni mengubah kita punya database. Allow je. Okay, continue. Kalau dia ada select all dan continue. Okay, nanti dia akan bagi cikgu link. Okay, link ni adalah link untuk akses kepada cikgu punya sistem. Jadi simpan link ni. Tapi tak apa, kalau cikgu hilang pun cikgu boleh dapat balik. Cuma link ni ya cikgu akan akses, guna, simpan link tu. Bagi nak kongsi beberapa orang, ketua bidang ke KPK ke, boleh bagi link ni untuk dia buat sama-sama untuk selaraskan jadual waktu tu. Boleh bagi link ni. Okay, so kalau contohlah, kalau cikgu tiba-tiba hilang link tu, cikgu boleh pergi daripada deploy balik, manage deployment. Okay, cikgu ambil balik link tu. Copy. Okay, ataupun buka tu link tu. Okay, so ini adalah dia punya interface lah. Cikgu jangan kacau sangat. Dia ni tak ada apa, ni just database asal. Okay, ini interface dia. Okay, so apa interface ni boleh buat adalah dia boleh plotkan cikgu punya, bukanlah auto, cuma cikgu senang nak tengok. Okay, kita bagi guru ni, contoh kita bagi cikgu apa. Okay, kita bagi cikgu Azizah. Okay, kelas 5PA. Kalau dia group, kalau dia ada dua kelas dia mengajar serentak, cikgu tambahlah kelas 5OP. Okay, kalau dia group, ada group pula. Yang ni kalau dua kelas dia ajar. Kalau dia ajar group 1, buat group 1 lah. Ataupun kalau dia ajar group 2, buat group 2. Ataupun kumpulan 1, kumpulan 2. Okay, so masa ada 5 masa. Subjek adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada 7 masa. Okay, so tambah dalam senarai. Okay, so dia tak simpan terus, dia akan kumpul dulu, cikgu tambah lagi. Okay, tambah orang lain pula. Roziah contohnya, Puan Roziah ajar kelas 5 KT. Kumpulan 1, G1. Maknanya dia sebahagian dia. Nanti ada G2, ada orang lain ajar. Jadi dia adalah sebahagian kelas dia ajar. Jadi dia ajar bahasa Melayu masa 5 masa, 7 masa juga. Okay, so tambah ke senarai. Okay, dah settle dah, cikgu rasa dah okay, banyak dah sikit. Okay, cikgu simpan. Kalau cikgu setiap kali nak buat ni simpan, dia masa sikit lah kan, dia akan delay sikit.
Tapi kalau cikgu dah contoh dah ada 6, 7, cikgu tekan simpan. Jadi baru dia akan plot dalam kita punya paparan kat belakang. So adalah tadi Aizah ada BM 7 masa. Jadi dengan cara ni kita nampak okey, saya cikgu Aizah dah 12. So kalau tengok paparan akhir, kita punya pembahagian jadual, mana saya punya jadual waktu yang dah susun sekejap. Okey, ni contoh yang dah siap susun lah. Bukan dah siap susun jadual, dah siap plotting kan. Semua orang dah ada subjek. Jadi dia akan nampak lah dia punya pembahagian dia macam mana. Balance tak balance, ada orang rendah, ada orang kurang, ada orang lebih, ada orang. Jadi dari sini kita boleh balancekan balik lah. Okey, di samping tu kita ada juga rumusan dalam bentuk kelas. Okey. So tadi ni grup lagi. Kalau kita tengok masa dia adalah 48 49 masa bila dia susun. Okey, grup ada 3 grup. Maknanya bukan 3 grup. Maknanya dia adalah 3 pecahan. Ada 3 cikgu yang mengajar untuk grup. Jadi dia kira 4 je, bukan dia kira 8 ni, bukan dia kira 12 ni, dia kira 4. Jadi total sekali 49 masa. Ini untuk mudahkan plotting lah. Jadi bila dah balance gini, dah semua orang dapat subjek dia, kita tengok setiap kelas tu dah ada, semua subjek dah ada. Jadi senanglah kita nak masukkan dalam sistem membuat jadual waktu tu. Dan benda ni boleh download juga dalam bentuk Excel. Okey. Sini ada rumusan subjek juga, berapa banyak subjek tu dah plot, dah siap. Okey. So benda ni bagi kalau kita nak visualkan dia dalam bentuk yang mudah nampak, dan juga kita senang kita nak cari mana kita ada miss ke. Okey. Okey. So kita boleh download dalam bentuk Excel. Dalam bentuk Excel ni dia keluar dalam bentuk gitulah. Itu ikut format kelas. Kalau cikgu kata saya nak print, cikgu print terus ada sini pun tak ada masalah. Okey, cikgu boleh Ctrl P pun boleh, Ctrl P print. Tapi buat landscape lah kot. Landscape ke. Okey, so ambil scale dia, customize tu nampak semua, mungkin rendahkan lagi. Ini cara nak print lah. Tapi kalau tak nak print tak apa. Okey. Okey. So ini adalah untuk menguruskan kita punya timetable. Nak nampak sikit lah plotting dia, supaya kadang-kadang kita buat 2-3 orang kan, KB ni buat ni, KB ni buat A, KB ni buat bahagian ni. Jadi nampak lah penggunaan orang tu macam mana, dah bagi subjek tu betul, cukup ke belum. Okay, so itu saja untuk pembahagian jadual, visi jadual ni. Okay, kalau ada soalan nanti cikgu boleh telegram saya insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.